DevTech AV4 lipan bara adalah kenderaan berperisai 4x4 yang dipasang di Malaysia yang dibangunkan oleh Defence Technologies DevTech bersama syarikat Chaisri Thailand. Kenderaan ini direka untuk misi pengawasan, rondaan dan operasi tempur dengan keupayaan perlindungan tinggi terhadap ancaman seperti tembakan kecil, serangan IED dan letupan. Ciri-ciri utamanya adalah perlindungan perisai Stanak 4569 level 2 ke 3 yang melindungi pasukan dari tembakan 7.62 mm dan serpihan letupan. Mobiliti tinggi dengan enjin berkuasa 300 HP beserta suspensi kukuh sesuai untuk pelbagai medan dan rupa bentuk muka bumi. Dari segi persenjataan pula, AV4 lipan bara boleh dipasang dengan machine gun 7.62 mm atau 12.7 mm beserta pelancar grenade automatik atau sistem senjata kawalan jauh. Kenderaan berperisai ini berupaya untuk membawa 8 ke 10 anggota tentera termasuk pemandu. Operasi dan penggunaan AV4 lipan bara terbukti efektif dalam operasi kontra, pemberontakan dan misi pengaman. Kesimpulannya, sebagai kenderaan tempur tempatan, AV4 lipan bara membuktikan keupayaan industri pertahanan Malaysia dalam menghasilkan peralatan berkualiti untuk keperluan tentera dan juga pasukan keselamatan.